harta yang ditinggalkan oleh seseorang itu pada hari dia mati, maka harta tersebut telah menjadi harta pusaka. Jadi harta pusaka ni dia ada dia punya kaedah pengurusan. Kalau harta tersebut memang termasuk dalam kategori harta pusaka, maka ia wajib diuruskan mengikut hukum faraid. Wajib diuruskan mengikut hukum faraid. Kalau harta tersebut yang ditinggalkan oleh si mati pada hari dia mati diuruskan mengikut hukum faraid, itu kalau dia benar harta pusaka. Tetapi kalau harta tersebut bukan termasuk dalam kumpulan harta pusaka, dia tak termasuk dalam kategori harta pusaka, maka ia tidak wajib diuruskan mengikut hukum faraid. Itu beza tuan-tuan. Saya ulang balik, kalau harta tu harta pusaka, waris wajib uruskan ia mengikut hukum faraid. Tetapi kalau dia bukan harta pusaka, makanya waris si mati tidak wajib menguruskan ia mengikut hukum faraid.